Bagaimana cara terbaik berhadapan dengan golongan ta'assub, tasawuf dan tarekat? Dari segi tasawuf dan tarekat ni begini. Bagi saya secara umumnya mereka ni dia masih lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia masih lagi menerima Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan asasnya. Itu sebenarnya memudahkan kita, senang untuk kita bincang dengan dia. Jangan kita dengan cara kasar tu, tapi tepat yang patut jelas lah. Dari segi nak menangani masalah ni, kita boleh kemukakan kepada dia, misalnya tanya dengan baik, dengan dalam bentuk perbincangan. Tidakkah semua kita diterima bahawa ajaran Rasulullah yang diajarkan Rasulullah SAW yang jelas itu lebih baik daripada yang lain-lain? Misalnya kita kata, dia akan jawab, mesti dia akan jawab, ya betul. Kita boleh tanya seterusnya, bagaimana kadang-kadang kamu ni mengutamakan yang orang lain lebih daripada yang Rasulullah pula? Di situ benda-benda macam tu. Saya masalahnya kebanyakan yang tak tahu, Ustaz, dia ikut saja. Iyalah. Jadi kita kena bawa dia kepada cara yang betul. Kalau syekh kamu, kalau pemimpin tarekat tu, dia pun kata ikut Rasulullah, jadi sepatutnya kita ikut Rasulullah lah. Dengan cara begitu, saya rasa lebih senang. Sebab dia ada rujukan yang sama dengan kita, cuma dia tambahlah rujukan kitab-kitab tasawuf itu. Itu pun kita boleh bandingkan dengan hadis. Tengok, sudah bercanggah, cuba tengok, canggah dengan hadis Rasulullah. Amalan kamu sampai tak mau kahwin, sampai tak mau kesenangan hidup, sedangkan Rasulullah sampai kamu tak mau makan binatang-binatang, misalnya ayam, tak mau kemewahan tu, kambing semua, sedangkan Rasulullah SAW, cuba tengok. Kamu tak mau pakai tilam, tak mau pakai katil, zuhud kononnya. Siapa lebih zuhud daripada Rasulullah? Rasulullah ada katil ke tidak? Ada. Ada tilam ke tidak? Ada. Rasulullah makan kambing ke tidak? Ada. Semua ada. Jadi kalau begitu, yang kamu pegang ni tak betul ni. Senang, lebih senang nak banding kita nak berhadapan dengan Syiah, sebab dia rujukan lain. Kalau kita panggil rujukan macam ni, dia tak pakai. Tapi kalau yang ni masih lagi boleh kita bincang, masih lagi boleh kita bincang. Itulah bagi saya cara yang terbaik untuk menghadapi golongan ini. Dan dengan cara kita kemukakan, misalnya pendapat imam-imam besar, kamu terima ke tidak Imam Abu Hanifah? Terima. Imam Malik? Terima. Cuba baca dalam kitab misalnya Risalatul Mustarsyidin, tahqiq oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dalam ta'liq dia kata, pernah Imam Malik diceritakan bahawa ada satu golongan itu, dia bertahlil, dia meratib sambil berdiri dan berayun-ayun macam menari begitu. Itu amalan orang tasawuf kan. Setengah-setengah tarekat tu macam tu, memang betul-betul dia sambil berdiri, terhayun-hayun ke kanan ke kiri gini. Bila nak cerita begitu kepada Imam Malik, Imam Malik ketawa, dia tak boleh tahan. Dia kata, ada ke orang buat macam tu? Dan dia masuk ke dalam bilik dia, dalam bilik rehat. Tak pernah kita tengok Imam Malik ketawa, geli hati dia hantar sampai macam tu. Jadi cuba tengok, Imam Malik geli hati dengan perbuatan orang macam ni. Kamu duduk buat rupanya dengan cara macam tu. InsyaAllah dia akan terfikirlah, dia hari ke hari, dari masa ke semasa dia akan terfikir, cara kita ni tak betul. Tengok imam-imam besar tak ada buat macam tu. Kita kena pergi ke situ. Jangan kita ceritakan yang semasa dengan dia. Dia tidak akan hormat. Kena cerita Imam Syafi'i, kalau dia mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pernah buat ke begini? Ni pernah buat ke haul syekh itu, syekh ini? Pernah buat ke urs? Hari lahir ini syekh ini pernah buat? Tak pernah. Hatta Maulud Nabi, hari lahir Nabi, dia pernah ke buat? Tak pernah. Jadi kamu ikut siapa? Dengan cara begitu, InsyaAllah boleh diatasi.